Tidak seperti demonstrasi sebelum ini, anjuran Parti Pakatan Rakyat Perhimpunan Kebangkitan Rakyat KL 112 disifatkan sebagai perhimpunan yang paling aman hasil kecekapan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dalam mengawal situasi tanpa ada sebarang kekecohan dan keganasan dari para demonstran. Perhimpunan ini kita dapati pihak pasukan keselamatan telah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna. Tiada sebarang insiden yang tidak diingini berlaku dan pihak polis telah dapat menunjukkan satu perkhidmatan yang cukup cemerlang, berkhemah dan mengikut konsep operasi yang diamanahkan oleh Ketua Polis Negara. Dihadiri sekitar 80,000 demonstran seawal pagi, jalan-jalan di Kuala Lumpur mula dibanjiri peserta perhimpunan itu yang berarak ke Stadium Merdeka. Perhimpunan yang dimulakan dengan ceramah dari beberapa pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat bermula pada jam 2 petang dan ianya tamat pada jam 5 petang yang diakhiri dengan 10 deklarasi tuntutan Himpunan Kebangkitan Rakyat KL 112 oleh Naib Presiden PKR Saifuddin Nasution. Semua tuntutan kami didengar dan dipenuhi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saya Nuriana Nawar Ibrahim melaporkan untuk TV IMR.